Kan sebab betul-betul dia betul surut tu terselindung. Tapi silaplah orang ni, dia letak tu tempat yang mungkin dia rasa orang tak boleh nampak kot. Kan? Tapi dia sebab dia dekat pokok kelapa dia tu, bawah tu dia macam ada gelung kan. Dia letak kat dalam tu. Patut dia tanam je kalau betul nak buat kan. So dia takut-takut lah. Dia takut-takut kot nak buat. Tu memang clear dan jelas lah kita nampak kan. Jadi hari ni jadi kita tadi dah buat pembersihan kat rumah dia apa semua. Jadi kita ambil dia punya buhulan ni kan, bau busuk sikit lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam aku pada keramat di sini, keramat wali, keramat aulia, keramat orang sebenar-benar, keramat matahari naik, keramat matahari jatuh, keramat penjuru, keramat pak dah, keramat yang buka tanah air api air angin tak kala mula cakap kelapak beliung, keramat usuli sebenar-benar keramat. Mari berkapit dengan aku nak merawat tubuh badan sisi ini. Kena di roma ketawa di roma, kena di kulit ketawa di kulit, kena di daging ketawa di daging, kena di urat ketawa di urat, kena di darah ketawa di darah, kena di tulang sendak sendi sendu ketawa di tulang sendak sendi sendu. Tawa pulih sedekala tawa dengan berkat doa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Wih, hijau api dia ni minyak Yasin 40. Tap share live Siapa belum follow boleh follow. Untuk dapatkan minyak Yasin 40 boleh DM.